Lagi susah nak sembuh. Sebab tu kita memang kalau pesakit TB ni memang kena monitor dia makan. Kalau ikutkan awal-awal tu, masa kali pertama dia makan, the first 2 weeks tu memang kita minta pesakit makan depan kita, telan ubat depan kita. 4 istilah yang saya dengar tadi. So bagaimana rawatan dia, doktor? Adakah ia mengambil masa yang panjang, mengambil masa yang sikit? Adakah ia mengikut jenis-jenis TB yang dinyatakan tadi? Itu macam mana, doktor? Okey, dari segi rawatan dia, TB rawatannya adalah selama 6 bulan secara asas. So kena duduk dekat hospital je? Tidak. Sebenarnya kita diagnosis TB, kita ada di mana-mana. Kita ada di klinik kesihatan kita di mana-mana secara percuma. Dan di Malaysia kita memberi rawatan TB secara percuma kepada semua. Termasuklah bukan warga negara pun kita bagi percuma. Sebab kita nak sekat penularan. Nak secure lah. Tak boleh pilih-pilih. Jadi kita kena warga negara dengan bukan warga negara, dua-dua kita ada rawatan secara percuma. Okey, diagnosis TB boleh berlaku di dua keadaan. Pertama ialah di klinik kesihatan ataupun klinik swasta dan juga di hospital. Biasanya di hospital ni lagi teruk lah. Okey, di klinik swasta dan klinik kerajaan diagnosis boleh dilakukan dan rawatan juga boleh diberikan di klinik kesihatan dan juga hospital. Jadi biasanya seorang pesakit TB akan dapat ubat yang akan diberikan pada 2 fasa, iaitu kita kata fasa awal dan fasa maintenance lah. Fasa intensif dan fasa maintenance. So dia perlu mengambil ubat setiap hari selama 6 bulan. So biasanya the first 2 months tu, fasa intensif tu, dia akan ambil ubat secara intensif lah. Dan selepas dia patuh pada ubatan dia, pada minggu kedua ke keempat tu dia dah rasa sihat. Lebih sihat. Dan ini cabaran kita dalam rawatan. Sebab bila dia dah rasa sihat pada minggu yang pertama, minggu kedua, minggu keempat tu, dia dah tak compliant pada ubat. Sedangkan ubat itu perlu dimakan selama 6 bulan. Untuk mengawal kuman. Untuk betul-betul bunuh. So kalau dia partially treated ataupun dia kata dia makan ubat separuh-separuh, apa yang akan jadi ialah bakteria tu dia akan menjangkiti semula sebab dia tak fully keluar daripada badan kita. Dan ianya akan membawa kepada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai multi drug resistant. So bila multi drug resistant ni dia dah tak boleh pakai ubat yang satu tadi. Ubat yang jenis pertama tu, dia dah kena pakai ubat jenis lain. Yang lagi kuat pertama, yang akan ada lagi banyak kesan sampingan. Kemudian durasinya akan lebih lama, boleh sampai 20 bulan kena makan ubat. Lamanya. Dan kadar kematian daripada mereka yang ada multi drug resistant ni lebih tinggi. Macam tadi saya kata TB biasa 10 ke 15% kes akan meninggal kan. Tapi kalau multi drug resistant ni 20 ke 40% kes. Lebih tinggi. Dan durasinya lebih lama. Lagi susah nak sembuh. Sebab tu kita memang kalau pesakit TB ni memang kena monitor dia makan. Kalau ikutkan awal-awal tu, masa kali pertama dia makan, the first 2 weeks tu memang kita minta pesakit makan depan kita, telan ubat depan kita. Kenapa, doktor? Banyak ke? Ubatnya mungkin sekarang dulu banyak. Dulu berbiji-biji, sekarang kita dah kurangkan pil dia. Cuma sebab ramai orang tak percaya dia ada TB dan dia tak nak makan ubat TB selagi kita tak panggil dia datang dan makan depan kita. Itu yang menyebabkan asas kepada kita panggil sebagai direct observation therapy, DOTS. Jadi awal-awal tu memang pesakit akan datang ke klinik kita, makan di depan kita ataupun kita video call dia. Kita video call dia. Kalau 100 orang doktor video call, wow. Habis doktor. Kalau kerja masuk pukul 8, pukul 5 doktor, 100 video call doktor sehari doktor.